Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segmen pesan hati kali ini dibawa oleh Ardina. InsyaAllah untuk segmen kita pada kali ini tajuknya menarik, iaitu berpuasa tapi tak solat. Macam mana hukumnya sebenarnya? Boleh ke tidak ni? Itu kita tak cerita lagi. Kita puasa tapi tak tutup auratnya. Berpuasa tapi bercakap kosong, bersemang kosong, mengutuk, memfitnah dan sebagainya. Jadi kita tengok balik tajuk kita. Kita berpuasa tapi tak solat. Macam mana hukum puasa kita? Puasa kita masih lagi sah dan ada ganjaran je. Cuma ada makna ke puasa kita? Sebab bila mana kita dihisap nanti, amalan kita nak diambil nanti, yang pertama sekali Allah akan tanya adalah Allah akan tanya tentang solat kita. Kalau solat kita itu sempurna, maka amalan kebaikan yang lain itu akan sempurna. Sebab itu ruginya kita bila mana kalau kita berpuasa tapi tak solat. Sebab Allah dah nukilkan dalam surah Al-Baqarah, wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikanlah solat, keluarkanlah zakat. Hak ini syariat yang mana Allah dah beri perintah kepada kita sebagai orang Muslim untuk melaksanakan solat itu. Yang ni lagi tak kira zakat. Dalam bulan puasa ni kita dah bayar zakat ke belum? Kita pesan pada diri kita. Itulah pesan hati. Dan kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, mana kata diwajibkan kita ke atas berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu, supaya kita semua ni bertakwa. Bertakwa maknanya takut kita nak buat salah, takut kita nak buat dosa. Apatah lagi bila kita nak meninggalkan solat, apatah lagi bila kita nak membuka aurat, apatah lagi bila kita tak berpuasa. Sebab itu bila mana kita di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang sepatutnya kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat segala perintah Allah, kita tinggalkan segala larangan Allah. Sebab itu kita kena ingat, dalam bulan Ramadan ini adalah bulan permulaannya untuk kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita ambil peluang ni. Sebab tu Allah janjikan ganjaran yang bermacam-macam dalam bulan Ramadan, yang mana yang paling jelas Allah dah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Allah buka pintu taubat seluas-luasnya untuk kita semua. Kenapa? Kerana Allah itu Ar-Rahman. Allah itu penyayang. Punyalah Allah sayang pada hambanya, nak suruh berbalik kepadanya, cari cinta redanya dengan memberi peluang dalam bulan Ramadan. Jadi kita renung-renungkan. Kita berpuasa tapi kita tak solat. Di manakah makna puasa kita? Puasa ini bermakna kita nak menahan diri kita daripada segala perkara yang mungkar. Jangan kita ingat puasa ni nak tahan lapan dan dahaga je. Rugilah kita. Daripada pagi sampai ke maghrib bertahan, perutnya lapar, berpenat dengan panasnya, dengan penat bekerjanya, tapi tak dapat apa-apa, kosong. Rugi tak? Bukanlah bermakna terus tak puasa. Maksudnya pastikan ada tertib, ada kesempurnaan di dalam setiap ibadah kita. Solat itu tiang agama. Kalau kita tengok dalam rukun Islam pun, yang pertama mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keduanya apa? Yang keduanya adalah menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Kenapa solat dulu? Sebab sebagai umat Islam, solat itu adalah tiang kepada kehidupan kita. Solat itu adalah tiang kepada agama kita, iaitu agama Islam. Kalau solat tak buat, macam mana nak sempurnanya puasa kita? Kalau solat tak buat, macam mana nak cantiknya puasa kita? Sebenarnya kan, daripada pengalaman saya, orang yang berpuasa tapi tak solat ni, dia ada rasa kurang nikmat nak menyambut Hari Raya Aidilfitri nanti. Sebabnya dia tak merasai kenikmatan Ramadan yang sebenarnya. Yang dia rasa cuma dapat beli baju baru, jumpa saudara mara, dapat duit raya. Itu je dia rasa. Tapi nak merasai, iaitu kemenangan di bulan Syawal, itu jauh sekali. Adakah
puasa kita ini bermakna pada tahun ini? Adakah puasa kita ini puasa yang ada sesuatu di sebalik kita tahan segala macam lapar dan dahaga, mulut kita daripada berkata sesuatu yang buruk, telinga kita daripada mendengar perkara-perkara yang buruk, mata kita daripada melihat perkara-perkara yang kotor. Kita jaga yang itu. Sebab Allah ini ada banyak rahsia kepada hamba-Nya yang taat kepadanya. Dan yang jelas itu sudah banyak, apatah lagi yang tersirat, apatah lagi yang memang Allah dah janjikan pada hamba-Nya. Sebab itu dalam dalil tadi, dalam surah Al-Baqarah tadi di hujungnya, supaya kamu bertakwa. Maksudnya bertakwa tu kita takut nak buat salah, takut untuk meninggalkan perkara yang Allah suruh kita buat. Terutama sekali solat. Solat tadi. Jadi ruginya bagi seorang umat Islam itu bila mana solat yang diutamakan itu ditinggalkan. Kita ibarat berpuasa hanya sekadar mengikut-ngikut, bukan berpuasa bukan berpuasa kerana hukum. Kalau kita takut, aku tinggalkan puasa sebab takut masuk api neraka, kenapa aku masih boleh tinggalkan solat? Sedangkan solat itu yang utama. Sebab itu saya kata tadi, apa segala amalan kebaikan dalam kehidupan kita, solat itu yang utama. Bila kita mati esok, di alam kubur esok, bila kita nak disoal esok oleh para malaikat, akan disoal dulu bagaimana solat kita, akan disoal dulu bagaimana ibadah solat yang kita lakukan selama ini. Walaupun amalan puasa kita itu setinggi gunung pun, tapi kalau solat itu tiada, maka na'udzubillah min zalik, sia-sialah. Bukan setakat puasa kita, mungkin sedekah kita, mungkin bakti kita pada mak ayah, semuanya terus burn. Sebab kita tidak melakukan solat itu sendiri. Bukan susah pun, 5 waktu sehari semalam, bermula daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sebenarnya dalam waktu bulan puasa ni mengajar kita tentang disiplin dalam menjaga waktu solat. Kerana apa? Kerana kita tengok pada waktu kita berpuasa, kita bangun sahur awal, sebelum waktu subuh lagi. Kita bangun sahur dan kita makan. Dan kalau ada masa sempat sebelum subuh tu, jangan tidur. Mungkin kita boleh tadabbur, mungkin kita boleh mengaji, mungkin kita boleh qiyam, kita solat malam dan sebagainya. Dan tunggu waktu subuh. Kita dapat tunggu waktu subuh, solat subuh. Selepas solat subuh, kita sambung balik. Buatlah, kita tak kisahlah kita nak mengaji ke, kita nak tadarus ke, kita nak tadabbur ke, ataupun kita nak buat duha sekalipun, buat. Dah selesai urusan kita, boleh kita rehat. Tak larang nak rehat, boleh. Tapi pastikan kita dahulukan untuk rohani kita, diri kita, amalan kita dalam bulan puasa. Itu waktu subuh. Kita bangun, kita buat hari-hari kita, kita bekerja macam biasa. Dan waktu zuhur, solat. Nak bila kita tak keluar lunch hour, ada ke waktu bulan puasa ni orang Islam pergi lunch? Takkan ya kan? Alhamdulillah min zalik. Maksudnya waktu kita ada, waktu lunch hour kita yang sebelum ni kita makan, kita gunakan waktu berpuasa ni untuk kita solat. Untuk kita solat dalam keadaan yang tenang, bukan tak terkejar-kejar. Kita ambil wuduk, kita duduk sekejap, solat. Kita boleh mengaji 1-2 muka surat, berzikir, berselawat. Kemudian kita bekerja. Masuk waktu asar pula, kita solat macam biasa. Solat, lepas tu kita balik. Balik tu mandi, bersihkan diri. Jangan tidur, mandi, bersihkan diri. Mana kata yang duduk dengan mak ayah, bantu mak ayah kat rumah, bantu mak dekat dapur waktu bulan puasa ni. Ataupun kalau yang mana duduk sendiri tu, cari aktiviti yang tak membuatkan kita leka dengan negara yang lara. Dia jangan duduk main phone. Nak tunggu buka puasa, dia tengok telefon je. Kalau tengok ceramah ke, tengok Al-Quran ke, dengar Al-Quran ke, tak apa. Ini tengok orang masak resipi 5 minit lah, hari ni resipi 2 minit, macam-macam sekarang kat TikTok kan. Bukan tak boleh, tapi kita disiplinkan masa kita. Nak tunggu waktu berbuka tu, kita dah standby. Biasanya kalau berbuka 7.28, 7.20 dah ada depan makanan. Betul tak? Mengaku tak mengaku? Maksudnya dalam 7.20, 7.25 tu duduk, maka kita berdoa.
Kita kena ingat kita boleh berdoa sebelum berbuka, sebelum buka waktu tu. Berdoa pada Allah apa yang kita nakkan, apa yang kita mohon, apa yang kita inginkan. Ya. Kemudian masuk sahaja waktu berbuka. Kalau kita takut kenyang sebab berbuka dalam bab solat, maka kita dahulukan kurma dulu ataupun manis-manisan lah, makan buah ke dan sebagainya, minum air, pergi solat dulu 3 rakaat je. Dah siap semayang, duduk buka berat, berbuka berat, makan nasi ke makan apa-apa dan sebagainya. Dah selesai makan, duduk take time kan, menyandar kata kan, menyandar, relax je dulu, jangan kalut-kalut kan, bagi turun berat, turun berat rasa naik berat, kena turun makanan dulu, baca Quran, tengok apa yang patut ya. Kita muhasabah diri. Muhasabah diri ni yang kita kena buat dalam bulan puasa, paling banyak kita kena buat. Sebab pesan guru saya Habib Muhammad Al-Mahdali, perkara yang paling banyak kita kena buat dalam bulan puasa adalah bermuhasabah. Walaupun 5 minit. Muhasabah, apa yang aku dah buat hari ni? Apa silap aku hari ni? Di mana kurangnya aku hari ni? Apa yang aku patut tingkatkan hari ni? Itulah bermuhasabah. Kemudian nak masuk waktu isyak tu, kita boleh solat awal waktu. Masuk waktu isyak, kita sembahyang isyak. Mana nak tarawih, kita pergi masjid. Nak tarawih kan, kita dah isyak, kita duduk dekat surau dekat masjid, kita ambil masa sebentar nak tunggu panggilan tarawih. Kita orang kata apa, jumpa dengan kawan-kawan ya, berborak dengan jemaah di situ, bertanya soalan dan sebagainya, bertukar pendapat. Jadikan masjid itu sebagai tempat untuk kita bersosial. Maksudnya bersosial tu adalah kita merapatkan hubungan silaturahim. Jumpa dengan kawan-kawan, borakkan dengan perkara-perkara yang baik, bertukar pendapat, berkongsi ilmu agama. Kalau jumpa dengan ustaz-ustaz, para imam dan sebagainya, maka bertanyakan soalan agama. Masya-Allah. Gunakan waktu tu untuk kita bersedia ataupun menambah ilmu dalam bulan Ramadan. Kemudian masuk sahaja waktu solat tarawih tu, kita buatlah witir bersama-sama. Kemudian dah siap apa semua, balik rehat. InsyaAllah kalau kita susun masa kita susun masa solat kita dalam bulan Ramadan ini, maka ketenangan yang tak terhingga akan sampai dalam hati kita, insyaAllah. Yang mana rahmat Allah itu ya, nur hidayah daripada Allah itu ya, yang mana barakah daripada Allah itu, redha Allah itu akan sampai masuk zuklah hati kita, orang kata. Maksudnya sampai dalam dada kita. Sebab itu janganlah kita menjadi orang yang rugi, orang yang buat perkara yang sia-sia, iaitu kita berpuasa tapi tak solat. Na'udzubillah min zalik. Jadi sama-sama kita renungkan, muhasabah. Adakah aku nak menjadi orang yang berpuasa tetapi tiada apa yang aku dapat, puasa yang tiada makna, ataupun aku nak menjadi orang yang berpuasa tetapi mempunyai 1001 macam ganjaran yang Allah janjikan kepada kita. Dan itulah yang akan menjadikan kita sebagai umat Islam yang cemerlang, dan yang paling penting, umat Islam yang mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Pada sesiapa dalam bulan Ramadan ini yang nak membuat amal infak ataupun sedekah, jom sama-sama kita infakkan harta kita, apa yang kita ada, kepada Ardina, yang mana kita akan salurkan bantuan daripada kita semua ini kepada anak-anak yang menghidap kanser. Tak kisahlah apa jenis kanser pun, kita akan bantu anak-anak ni, keperluan mereka, perubatan mereka, apa yang mereka perlukan, sama-sama kita akan salurkan kepada mereka. Sekian untuk segmen kali ini, berjumpa pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.